morning. Hari ni day 4 out of 4 for this week. Laptop. Ni adalah orang-orang yang bertanggungjawab untuk laptop Good Science. So if anything happen, korang boleh jumpa dengan Akilah dan juga Safia Farid. Ya weh, ni adalah Safia Farid 2.0. Dia adalah bertanggungjawab sekarang. So itulah Good Science. Sekejap, zoom sikit. Dia dah tengah jalan kan. So ni adalah Hanan. Basically makan dekat Hanan, tapi kita orang Good Science. Faham tak? Dia macam dia bagi duit makan. So duit makan tu tolak dekat Hanan. So kita orang pergi ke Hanan untuk makan. Macam tu lah. Breakfast tolak RM2, lunch tolak RM3. Now Sini. Oi. Masuk pa. Cing. Yeah. Awas. Nanti jatuh cinta. Okay, let's go. So actually siapa yang Will ni kalau keluar nama dia kena pergi workshop tu untuk gantikan Cik Ilham. Workshop pasal apa tu? Deviation. Deviation. Macam kalau dia tak nak. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga. Angkat je. Aduh. Okay, Alhamdulillah Kisha. Congrats This is your time to shine. Go Kisha, kau memang nampak orang yang suka pergi workshop tu. Wah, agak. Kau nampak educated, nerd dan bagus. Aku dah agak akan pergi. Aku nak Sebab aku sebenarnya tadi aku dah macam dah lah aku je nak pergi. Aku tak nak. Thank you Kisha. Kau memang juara. Winner. Juara dunia. Buat nombor satu. Oh. सबके कदम देखो रम पम पम अजिया से गाया करो कभी खुशी कभी गम तारा. Orang nak pergi ke Hanan. Ketayak. Hanan. Bukan Ketayak sekarang ni. See? Now we are going to do jalan-jalan, okay? Jalan-jalan. Kereta. Excited sebab boleh jalan-jalan. Best. Yes. Saf. Kita mengulur punya aiskrim. Tengok mulu je. Tengok tu. Nama apa? Terpaling tu Kisha tu kena kasi lemak je. Hi guys, welcome back to my channel. So today kita orang people nak pergi Skyline Luji. So hari ni hari Jumaat dan sekarang dah pukul 6.30. Kita orang nak tengok ride apa yang kita orang boleh buat. Expectation kita orang nak pergi 3 ride. Maybe harga dia dalam 70. Let's see. Kita ada Nak. Kita ada Saf. Kita juga ada busy. Kita juga ada Kisha. Try pada function nanti. Function. Betul lah. Nak ni. Function Kereta combo. Tak ada. DJI tak ada. Ya, DJI tak ada lagi. Tak mampu lagi. Kan tu. Once is never enough. Tak ada tulis apa-apa 3-2. 3. Baru puas. Kan Kita all dapat out. Cheering. So kita akan ambil pick up helmet and then kita pakai. Comel. Si saya dan kawan-kawan pada sini, girlies. Hihihihi. Tapi actually dia HUJAN.
We're going up. And hujan lobek. See kaki kita. Ah! Gayat! Gayat! So there's the right. Dia punya road dia. Kenapa dia suruh 2-3 weh? Kenapa dia suruh kita rapat-rapat weh? Like boleh je kan? 1 dan 3. We are so close. Tak, memang dia suruh 1 tapi pernah 2. Oh ya, yeah. Aku ingat dia yang suruh 2-3. Aku yang mengatakan. Dasar lo, gatal lo. Okay, we're so excited. Oh, so cute. Okay, bye-bye. Tapi basah. Tapi okay. I'm still okay with this. Which one we going first? Gravity. Gravity tu yang mana? Okay, Ultra pasal Legend lah. Ikut je orang-orang yang dah biasa. Please. Sini kamera. Ya. Tak apa. It's real guys. It's happening guys. Walaupun hujan, Walaupun hujan. we make it. Yes. Betty is a bad guy. Dia tumpang. Allah. Muka-muka after. Macam mana guys? One right. Baru first ride. One right tu dong dah macam ni. Macam mana? Ya, basah teruk. Ya doh, lagi 2. Tengok aku pun dah tukar dah. Weh. This is not cute anymore. This is not cute. Sebab basah. Kak Bedi. Bapa Bedi. Jom pergi second round. Sini guys. Tapi flash lagi cantik Yalah. Let's go guys. Alah tak ada flash, lupa. Saf, let's go Saf. Okay, jom. Okay, nice. Let's go. Ah. Jom. We go. Wow. It goes straight to my brain. I don't wanna lie, 'cause you make me insane. Turn off all the lights, gotta hold that going for you. How do I explain if you don't wanna try? She loves me when I look. Apa? Dah start belum? First time. Trying Sofia. Let's go. Masukin je. So, ni lah kita makan. Guys, kita orang dekat ICT. Ciki. Kat ICT. Kita orang kat ICT. Impromptu trip kat ICT. Then kita orang nak naik. Disco ride. Tunjuk mana? Tak sabar nak naik. By the way, kita orang semua ni pakai kain tau. Pakai skirt. Tengok. Siapa pakai skirt. Saja bagi tahu. Wah, tapi kami tak boleh. Kami nak naik kak. Harga dia. Aku seorang je yang pakai shoe. Kau punya outfit je yang kena. Ya weh. This time kau kena. Aku je boleh jadi liar. Dia dekat mana apa? Dekat parents kan? Harga dia RM15 and then next ride kita orang nak try bumper car. Hujan. Sianya. Muka korang tadi sedih nak apa? Lagi sekali boleh? Dalam balik boleh? Miau 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 miau. Miau 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 miau. Miau 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 miau. Let's go to the next ride. Kita orang dah sampai ke bumper car. Panjang gila berarti.
Adakah sempat? Ya weh, hujan. Dia struggle nak naik bumper car. Tengok ni. Oh, bestnya yang baru punya slide. Mana? Oh ni. Tak nampak dalam video. Tengok tu yang baru. Itu nama dia glass slide. Like best gila tapi money talk. No money no talk. Let's go. This one is RM10 guys. Bearable lah, bearable. Weh. Ya. Pa. Sini. Nabila, sini. Skin. Tengok sini anak-anak. Bye-bye. Tak pening This is us after. Apa reaction? Best gila. Air mata aku keluar. Serius aku. Lagi takut yang Euro tu ke ni? Euro kan? Dengan kuat ke jerit. Kan? Mampus dah. Kan? Euro Fun Park dulu memang lagi tinggi. Macam nak jatuh lah. Allah nak, aku nak turun. Okey, tak ada. Okey, tak ada. Kau jangan muntahkan aku. Ni okey je? Okey je? Cik, muka happy gila. Happy kan? Best teruk. Cik, best teruk tapi yang tu je. Dia sebab dia berpusing kan. Dia kalau naik. Go. Aku tahu bila tu menyeramkan bila aku start tutup mata. Aku tahu lah serang sangat aku. Tapi ni aku boleh tutup mata buka. Okay, Saf, nak naik ke? Diorang reaction message je? Dia macam sana kalau dia tak berpusing saya akan naik. Kalau dia berpusing tapi nampak pusing dia tak rasa. Yang rasa tu yang ni tu rasa dia nampak pening lah. Sebab dia ada satu part yang macam korang laju gila, ada yang okey. Yang laju gila tu ada rasa macam pening. Muka Kisha. Nak tanya Kak tu, so betul ke kita orang boleh masuk rumah tu hari Ahad? Pasal Kak tu kata ya masuk 3 petang Ahad. Lepas tu bila nak call balik owner dia, lepas tu owner dia kata orang ni order sampai hari Isnin. And then bila lepas tu dia suruhlah nak scroll ke atas tengok balik message diorang. And then bila nak scroll, ya memang betul. Akak tu ada cakap dekat nak hari Isnin baru dia baru orang ni keluar. Lepas tu nak katalah dia tak terbaca lah yang atas sebab dia macam bila dia buat confirmation akak tu pergi mention balik kata oh Ahad masuk pukul 3 petang. So macam gitu sebab dah atas-atas sangat dah. Lepas tu begitulah. So kita orang sekarang ni nak tengah call atuk saudara dia. Boleh tak tidur kat rumah atuk saudara dia? Dia orang okey ke? Kalau nak Kau okey ke kalau duduk rumah atuk saudara? Nak? Aku tak islah. Itulah nak duduk mana lagi? Sekejap. Macam tu lah. Nasib baik aku tak serga dulu. Weh, kau tahu Saf. Kau tahu Saf kan? Kisha, jom turun Kisha, kita pergi segah. Tak adalah weh aku lah. Lepas tu macam kita mestilah nak macam tempat yang best-best kan. Dia baru ke sini. Alamak. Dah tidur. Alamak. Member tengah dating. Macam nak family Main. Nak family mic ke? Tu dah. Tengok tu dia tutup muka. Gelap pencegah jenayah dah masuk. Nak pun tutup muka. Oh tadi aku ada tepuk. Dia tak keluar lagi. Apa ni? Ini handphone. Ibu. Apa dekat sangat? Bak phone.
Konyo. Masalah Izania. Apa masalah dia? Tu budak ni dia tadi. Takkannya mu tak dapat masalahnya. Baru cakap. After few tepuk. Akhirnya. This is fresh experience from us. Like this is fresh. We're going to have bombers coming. Do you guys hear the siren? It's like Sekarang bukan kat sini. wah, bomber datang berlumba-lumba. Ah, bang bomber. Tapi kami dah basuh tangan. Tapi kita memang patut tahu dia paling dekat. Maybe. Masa berjaga kita orang adalah orang yang paling dekat Allah. Lagi-lagi Tak paling hujung tau. benda tu bertitis weh. Kecil. Asal aku macam dah pecah. Tapi dia macam yang takut pas orang. Jadi kata Aku main macam dia macam konten. pakai hazmat tu. Dia kena pakai. Tu semua pakai mask. Kau tengok. Lab tu contaminated dah. Ya, seminggu tu lah. Tak boleh buat. Work from home. Tak boleh. Barang-barang kita dah tu. Aku punya tab. Buku kurang. Buku dalam meresap. Ya, buku. Kenapa dah bising? Ini banyak sangat. Sebab kan nak lebih sikit daripada garis kan. Lebih sikit je. Dah matang. Macam mana nak step balik? Okay. Kak Farah tahu tak Izzah ada YouTube? Hello. Subscribe. Jangan lupa subscribe, like and Share. Ya. Wah, Kak Farah dah promote YouTube kau. Wah. Nak. Tengok nak. Bye-bye, doktor. Bye. Thank you, Rata. Gisha jahat. Gisha, aku gosok kau, Gisha. Lu ajin. Macam dalam drama. Hey, Justin. Betul. Show you are. Tonight I wanna. Okay, nyanyi. Yeah. La, 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 la. Terbalik lah. Kita orang awal 2 minit daripada waktu kita orang keluar. Oh, dah habis tengah. Lepas tu Dah habis tengah kan? semua sorok muka dari situ. So kita orang semua memandang ke hadapan. Okay, dah boleh kot? Lagi seminit lah. Lagi seminit. Lagi seminit. Okay. Lagi seminit. Oh dah. Okay. Okay, sila. Takut. Hanya sedang racik tu selamat. Cikgu tu Sofia agak, nama Sofia agak. yang anak saudara yang ajar lah. Apa nama? Oh, Kisha. Kesia. Alah, saya tak payah. Anak tak payah. Yay.
Let's go. Sekarang pukul 8 suku. Guys tengok. And perjalanan mengambil masa dalam 12 minit. Kemungkinan kita orang sampai dah 8.28. Cepatlah Beza. Cepat. Kiri okey. Last day. Busy ya tapi. Busy ya tapi. Alhamdulillah. Kenyang weh breakfast hari ni. The best breakfast. You kenyang gila. Kau tak makan Nescafe and nasi lemak. Nescafe. Aku rasa Nescafe tu tak boleh cover apa yang kita makan nasi lemak dan roti semua. Aku rasa aku akan gantung. Aku rasa aku dah makan curry puff lagi makan. Oh, you with curry pops. Makan. Basically nak makan Ui, semua aku yang tak kita tak sempat tu. Semua yang Lama. Sumpah. 8.29. Tak boleh buat apa. Muka tak boleh bagi. tak kenapa kita tak flexible hours. Hari ni kita orang ada makan-makan. Skin. Pa tengok. Tapi kalau aku punya nasi padang, Tak kita orang makan ni. cuma aku tak nak. Apa ni? Pembahagian harta. Syah tengok sini. Apa tu? Kau makan apa? Macam jelly. Macam jelly. Oh, yang dalam sup hari tu yang korang duk suruh aku makan tu ke? Kerting. Dia macam kerenteng. Kertih. Oh, betul. Okay, jemput makan. Kita ada nasi padang. Kita ada jala. Syah. Dia kuah dulu. Syah, you are responsible for the kuah. Tak makan aku dulu. Tapi aku tak makan kosong. Tapi aku suka dia kosong. Okay, roti jala. Ada lemah. Kuih gedi nama dia. Aku lah. Taswi gedi kan? Kau nak panggil aku gigi je. Gedi. Okay, lepas tu kita ada cupcake. Yay. Aisyah kan? Bye-bye. Yes. Kita check lagi Aisyah. By the way, baju nak sama dengan akak ni. Okay, jom kan. Pandanganku janganlah meminta lebih. Ku tak ingin mencintaimu. Kita berteman saja, teman tapi mesra. Aku memang suka padamu, namun aku ada yang punya. Lagi tinggal. Bye. Bayum. Bye good science. Bye Hanan. Bye Hanan. Bye good science. Bye. After bye Syai. Bye Kak Farah. Bye Kak Fatin. Bye semua. Bye Amira. Bye Kak Mimi. Bye Kak Ainul. Bye Naki. Bye. Siapa yang kita kenal? Bye Cik Arif. Bye Kak Kisha. Bye Cik Ilham. Bye Kak Aisyah. Bye Cik Su. Kak Su. Oh Kak Kak Su surau. dia lah yang pada ingat aku. Ya dah. Bye Kak Su. Bye Kak Sal. Kak Sal tadi dalam anything you
ketika dia bilang cinta, dan dia juga katakan ku ingin jadi kekasihku. Cukuplah saja berteman denganku, janganlah kau meminta lebih. Ku tak mungkin mencintaimu, kita berteman saja, teman tapi mesra. Aku memang suka pada dia. Tengok. So guys, Tengok dah gelap. you do. It's actually going to rain. Nasib baik aku ambil gambar sama orang. Yes. Kita orang rushing gila ambil gambar. Walaupun belum habis kerja. Yeah. So but we know it's going to rain. I'm so sorry. Oh my god. Sensitif. Tidak apa orang kata? Tidak memayung lah sebenarnya. Betul. Ha benarnya. Hanan. So ni Anan. Ini building baru. Maybe dalam dalam. Wah. Wih, sini macam itu pun cantik tu. Mama. It's our last day. Woo! You know abang ice cream. Sekali je pun aku sempat. But one from 3 weeks. Okay tu? Ha? 1 daripada 3 minggu. Naknya. One part of one. So jom kita orang nak pergi One times. once Once a while. Bukan once. Tapi tak kau sampai 5 dah. Once Okay, in bye. 3 weeks. Wah, betul concentrate. Jom Lupa hantar. nak bagi tahu Cik Arif. Kenanya? Bagi tahu dulu tapi boring je. Kita nak hantar exit form. Cici. Bye Safi. Bye bye. Syah, bye bye Syah. Bye bye. Bye bye. It's crazy of you. Na 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 na. Bye guys, we're so happy. We had settled sending off everything. Sending off is like give a passover. Yeah, passing off everything yang kita orang dapat macam kat intern and then exit form and yeah, we're going back bro. Tak nak sebab kena buat FYP. Masuk lab lagi. Ya weh. Well is choosing us. Nanti kat tau. Aku cakap nak kena jumpa. Ya Allah. Okay. Tadi kan? Tukar tadi lah. Kata siapa ni? Nanti kat tak bagian ni. Okay. Depends. Weh, bau asap. Good signs. We're not really going to miss you. Not really. But maybe you're going to miss everything here. Everything is good signs. Stay in good signs. But not promise lah. Not in our promise. Jom masuk. Jom tengok apa ada. Sini lah di mana kita orang pijat tahi. Like sini. Gambar Safia tu macam yang sebab tu sekian tu kan muka dia. You. Ambil gambar Safia. Sebab dia tak bagi aku ambil gambar. Nanti kau ambil gambar. Kalau aku angkat kamera nanti dia tutup. Okay. Nice. I will do that. Tahan. Okay. Kita orang good science tak ada lift. Okay? Kau naik tangga. See? It's so big kat tangga. Even tangga ada SOP sebab dia kata banyak case kat tangga. Ni adalah tour. So ni adalah pantry di mana kita orang makan tengah hari. Ni adalah tempat kita orang simpan barang. And actually today, 1, 2, 3. Ha. 1, 2, 3. Love. 1, 2, 3. Terima kasih. Okay, dah. Okay, jom. Let's go. Ni bawa ada storage tak? Ada, masih ada. Okay. Guys, kita orang ada word baru daripada Pa. Go Pa. Dia kena marah. Okay. Okay, tak apa. What the heck? What the Aku nak cakap dia kena spontan. Safia Nicole. Dia tak masuk film. Nanti masuk FFP macam kenal. Dia scroll balik kat atas. Nanti Kak Farah hantar video ni dalam department. Mungkin semua orang akan ingat intern yang ni kenal. Kakak ke jihad bukan kau sangat. Macam untuk kami semua. Okay, The future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih lah first kali sebab apa pilih Gusai ni as a tempat untuk korang buat internship lah. Saya tak ada apa banyak nak cakap, cuma saya nak wish all the best lah untuk semua kelima-lima orang. Okay, semoga sukses. Kalau jumpa di luar nanti halu-halu je lah. Okay, itu saja. Okay. Ucapan. Sama belajar elok. InsyaAllah. Cari kerja yang best-best. InsyaAllah. Environment best. Jodoh yang best. Amin. Amin. Syai pula. Cepat. Bye korang. Bye. Thank you teman 3 minggu. Semua semoga habis belajar dengan cemerlang. Amin. Bye. Thank you semua. Wow. Tak tahu lah nampak aku. Thank you. Wow. Mira. Mira. Thank you, Mira. Wah, Liza. Hello. 1, 2, 3, 4. Kita menemukan beg. Siapa tinggal? Siapa period? Period okey lagi. Siapa tinggal? Kenapa? Dah jalan-jalan Dah lah terbalik. Jatuh. Terlari-lari kok jatuh.